Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Pasal apa? Isteri derhaka tu luput nafkah, luput giliran dan luput ditemani malam oleh suami. Tak mau. Sampai dia kembali taat baru boleh bagi, walau bertahun sekalipun. Walau dia penjahat selahzah sekalipun, ditindak begitu, boleh ditindak begitu. Dan kalau dia enggan kembali, enggan taat, enggan akur, walau bertahun sekalipun, luput. Betul-betul yang ada pakcik-pakcik kahwin 2-3, balik aja bini dia jengkel begitu gini, bertahun-tahun tak balik rumah. Tak salah. Tak salah. Kerana begitu ya. Jadi, mau jaga-jaga ya wanita ya. Memanglah awak tak suka dimadu. Ini kita cakap kenapa saya cakap dimadu saja, itu perkara yang paling getil oleh wanita. Di madu pun awak tak boleh jengkel dengan suami, tak boleh marah. Ini kan pula setakat suami kerja, apalagi kerja overtime untuk cari kemewahan awak. Apalagi kalau suami memang jumpa kawan dia ada keperluan. Apalagi suami pergi rumah mak dia. Balik saja kau masam muka. Tak boleh, tak boleh. Dia pergi rumah madu pun kau tak boleh masam muka. Kami sebutkan madu di sini, kenapa madu paling getir bagi wanita. Madu paling tak senang. Dia pergi rumah madu, dia pergi rumah madu pun kau tak boleh marah. Ini kan pula dia pergi rumah mak dia. Ini kan pula kerana dia ada urusan di pejabat. You got no right to question anything. Kau tak happy saja, kau jatuh begini. Begitu ya. Dia poya-poya dengan kawan-kawan dia. Pergi mana-mana balik malam, baru balik. Pergi merambu ke apa semuanya. Itu kau discuss baik-baik. Tapi masam muka dan gaduh tak boleh. Masam muka tak boleh. Itu apa dah namanya? Derhaka ya. Gugur talak. Ini apa bukan gugur talak? Gugur nafkah, gugur giliran, dan gugur menemani tidur malam. Begitu ya. Lagi apa lagi? Dan telah melaknat akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat. Allah, patutlah tak disuruh buat gitu. Allah tak terima malaikat melaknat ya, malaikat melaknat ya. Baik itu diajarkan biar jangan sampai wanita-wanita terlaknat. Nauzubillah, kesian ya, kesian. Terlaknat oleh segala malaikat yang berbuat bakti, yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Taala sekejap mata jua pun. Dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu dalam api neraka. Ya Allah, dilaknat oleh malaikat ya, dilaknat oleh malaikat, dikutuk oleh Allah Rabbul Alamin, dan akan dimasukkan dalam tempat yang hina, iaitu neraka, dan diazab seksa oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah ya. Itu berbaloi ke? Hanya kerana apa? Nak tunjukkan. Dan ni tak ada, jangan sebut manja ya. It's not manja ya. Ada perempuan, dia punya manja tau. Merajuknya tu manja pada dia. Sikit-sikit orang suami merajuk. Sikit-sikit merajuk. Sikit-sikit. Dah lah, I tak nak dengan you lah. Dah lah, I tak nak gini. Itu bukan, it's not cute lah. Insubordination. Derhaka tau. Dia punya risikonya neraka tau. Neraka ya, dia punya risikonya. Perkara ni kau jangan anggap cute. Perkara ni yang kau anggap manja. Bukan ini caranya. Manja makin senyum. Manja makin layan. Abang, alah abang. Agaknya begitulah ya. Begitu ya. Bukan makin manja tapi asyik merajuk. Makin manja asyik moncong muka. Bukan. Saya tak suka itu macam punya manja. Kena faham, wahai wanita sekalian. Yang kau ingatkan itu namanya manja. Itu manja. No such thing. Itu bukan manja namanya. Itu namanya mengada-ngada. Ya. Saya ingat dulu ya. Orang tua zaman dulu ya. Kita kan main peranan ya. Arwah mak selalu cerita, arwah yai begitu ya dulu. Kalau anak-anak perempuannya dengan suaminya ada yang PL-nya cengis begini, diperhati aja. Bawa tak perasan. Suaminya keluar pergi masjid ke gimana saja, dipanggil anak perempuannya. Kan dulu kumpul serumah. Mari sini kau. Kenapa PL kau begitu dengan suami kau? Kau kepingin jadi janda? Kalau aku bini gini aku ceraikan. Arwah yai. Bukan dia bela anak dia. Tengok anaknya, menantunya keluar saja, panggil anak dia. Kenapa PL kau begitu dengan suami? Bapak dia kata suami marah. Bapak marah. Jangan begitu. Khususnya kalau suami belikan barang kemas ke apa. Kadang-kadang suami besar hati belikan barang kemas. Orang zaman dulu lah tebus gadaian orang ke apa gitu. Orang perempuan dia macam mana dia nak pilih dia sendiri tahu. Barang kemas bukannya murah. Dapat aja. Tengok aja.
Alah ini macam aku tak nak gini, barang pula ada second hand ni. Zaman-zaman tahun-tahun 40-an dululah ceritanya ya. Tahun 40-an dulu. Tiara Wayai perhati. Yang nama perempuan kok gitu. Suami belikan apa sekalipun, cantik, terima kasih. Kalau kau dah ada pakai kerabu pun kau buka, kau pasang kerabu tu. Kalau suami belikan selendang, kau pakai selendang, kau pun tanggal kau pakai selendang tu pun. Pada kau corak tu, corak perika sekalipun lah. Kau tak suka. Orang kita kan tak suka dia suara suka Itali, corak itu macam ngada-ngada. Walau suami kau belikan corak je, corak Afrika sekalipun. Kan pasal daripada suamimu, terus yang kau beli selendang pun kau tanggalkan pakai selendang dia. Besarkan hati suami. Begitu ya. InsyaAllah yang berikutnya kita sambung baca pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahanlah pertemuan akan datang kita sudah boleh baca di Madrasah Kiai Nur. Minta maaf banyak-banyak sedang jemaah sekalian ya. Saya masih tiap-tiap hari masih berat hati sekali. Aku kuliah, kawan-kawan aku yang suka, kita tahu kawan-kawan kita suka kuliah. Kita pun suka mereka datang. Tapi tak dapat kita nak meraihkan mereka. Semoga tuan-tuan faham dan saya minta maaf ya. Banyak-banyak ya. Jangan marah ya. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bersua kembali insyaAllah. Wallahu alam bisawab. Nanti pukul 8.30 kita ada baca kitab lagi. Pun saya belum dapat pergi masjid Madrasah Al-Jauhari Parit Bingan untuk kuliah duha. Tetap saya baca di rumah jugalah. Sampailah keadaan macam mana nanti insyaAllah akan kita kembali baca buat live di madrasah-madrasah sekalian. Bukan apa nak mengelakkan fitnah. Mengelakkan fitnah zaman gini, syaitannya sedang nyingklak-nyingklak. Nyingklak-nyingklak tu apa? Tengah sejahat-jahatnya syaitannya. Syaitan jin sekongkol dengan syaitan-syaitan manusia. Covid lah, wabak-wabak lah. Ilmu aku nak belajar. Kenapa tak boleh? Masih patuh SOP, masuk apa? Timbul fitnah, takut nanti setakat ni belum sampai jadi apa-apa lah. Jangan sampai jadi apa-apa. Jangan sampai jadi apa-apa. Nanti fitnah, nanti timbul tengkarah, nanti tak baik perkara begitu. Mengelak fitnah lebih baik lagi lah daripada menempa fitnah. Wallahu alam bisawab.